Hai kawan-kawan, selalu saya akan buat konten-konten berkaitan sains tapi saya berhenti sejenak untuk bincang satu benda yang semua orang tengah bercakap. Of course, pasal bantuan kemanusiaan ke negara P dan bagaimana negara haram tu menyekat bantuan tersebut. Saya ingat kita bersatu hati, tapi ada juga pihak yang cakap macam-macam. Yang kata bila negara Malaysia hantar bantuan kemanusiaan tu adalah satu pembaziran, adalah satu yang futile, yang useless, yang tak membantu pun. Malah ada kata yang benda tu membazir harta kerajaan, menyusahkan kerajaan. Bukan saja orang yang cakap ni tak sensitif dengan situasi yang tengah terjadi sekarang ni, krisis kemanusiaan, tapi mereka tak faham pun apa sebenarnya point kita nak bagi bantuan kemanusiaan tersebut. Jadi ada satu mitologi orang Yunani lah, orang Greek, iaitu Pandora Box. Apa kata Pandora Box dengan cerita ni, korang please dengar, nanti korang akan rasa make sense. Dia sama-sama menaikkan semangat untuk orang yang sama-sama menyokong bantuan kemanusiaan ni dan juga bagi tamparan kepada orang yang nak kritik dia. Dan orang-orang Greek, korang jangan main-main. Dia orang turun sekali dalam flotilla tu memang respect gila. Cerita Pandora Box asal pada Pandora, iaitu orang, dan dia cerita pasal Zeus nak balas dendam dengan manusia. Zeus ni dewa utama orang-orang Greek suatu ketika dahulu lah. Jadi dia bagi satu kotak pada Pandora. Dia tak bagi tahu Pandora apa yang ada dalam tu, tapi dia bagi tahu jangan sesekali buka kotak tersebut. Zeus tahu je apa yang ada dalam tu, dan dalam tu is not good. Tapi dia nak balas dendam dekat manusia. Dan dia tahu manusia ni ialah creature yang sangat curious, mesti akan buka juga. Itulah apa terjadi dekat Pandora. Dia tak boleh tahan rasa ingin tahu dia buka kotak Pandora tu, dan daripada dunia yang dalam mitos ni yang tak ada apa-apa masalah kesengsaraan semua, keluar daripada kotak tu semangat-semangat roh ataupun abstraksi, idea, kesengsaraan, peperangan, kemudaratan, masalah penyakit dan macam-macam lagi, kebuluran dan sebagainya. Jadi saya bila orang cakap pasal buka kotak Pandora, dia macam buka sesuatu yang buruk. Samalah dengan apa yang terjadi dalam konflik sekarang ni. Tapi tak ramai tahu kisah penuh kotak Pandora tu. Bila Pandora tutup, sebenarnya ada satu lagi makhluk dalam tu yang tak sempat nak keluar. Dia satu makhluk yang dipanggil sebagai Elpis, hope, harapan. Dan dalam cerita ni, ke dunia realiti, itulah yang selama ni pegang kita bersama-sama. Harapan. Semua orang tahu bantuan makanan dengan bantuan rawatan mesti tak cukup. Dalam kapal-kapal tu dibawa ke sana, nak bantu 2 juta rakyat. Mana cukup? Tapi di sebalik kotak-kotak makanan dan juga kotak bantuan-bantuan rawatan ni, ada satu kotak yang halimunan, kotak Pandora, yang mana dalam tu ada harapan. Kita sedang tunjuk kepada dunia yang we still care, yang orang-orang dekat sana tak berseorangan. Dunia sedang melihat dan dunia sedang membawa harapan. Kita tak tahu apa akan jadi lepas ni, tapi tindakan yang sangat strategik pada flotilla ni telah menyebabkan perhatian dunia tertancap kepada konflik ni. Dan walaupun kapal dia tak banyak, tapi dia memberikan satu mesej yang bergema dalam dunia media dan juga menggerakkan kuasa-kuasa politik untuk turut sama membantu misi kemanusiaan tersebut. Dan buat yang menyokong, of course, harapan tu ialah satu tenaga untuk kita teruskan kehidupan. Orang-orang dekat sana lagi teruk. Mereka tak ada makanan nak makan, mereka tak ada bantuan nak rawat diri mereka. Cuma tinggal harapan saja untuk meneruskan mereka ke hari esok. Dan untuk kita-kita yang hopeless, daripada jauh tak dapat membantu kawan-kawan kita kat sana, harapanlah tempat kita bersandar. Untuk kita salurkan doa kita pada mereka, untuk kita bagi bantuan kepada mana-mana NGO, mana-mana pihak yang terlibat, dan untuk kita sentiasa bagi sokongan terhadap benda ni. Dan itulah harapan juga, ialah satu elemen yang saya pegang, yang berharap semoga satu hari nanti konflik ni akan selesai juga akhirnya. Saya tak tahu apa yang akan jadi masa hadapan, tapi saya buka kotak Pandora yang ada dalam diri saya dan seru makhluk tersebut. Harapan.